Sepakan ini untuk mencari gol ke-13 musim ini untuk pasukan Felda United berhadapan dengan Farizal Malias. Sepakan penalti Felda United. Thiago masuk 1-0 untuk Felda United, mendalui dari segi agregat. Baik dari Syafiq, melebarkan ke sebelah kanan. Guna Safi Salih, 1-2 yang cukup baik. Gol cantik. Gol penyamaan dari Syafiq Rahim, ketua pasukan JDT. Taran dari Indra tidak menemui rakan sepasukan. Itu dia, baru saja kita dengarkan pengesahan penonton di stadium ini. 23,400 orang. Ini dia Thiago, Zarahan masuk. Gol kedua untuk Felda United, Zarahan. Zarahan Kranja meletakkan pasukan Felda United di hadapan dengan gol yang cukup menarik. Itu dia jaringan kelima untuk Zarahan di musim ini, menyukarkan tugas buat JDT. Mereka perlu mencari 2 gol sekarang ini. Cantik, bijak dan tepat dari Zarahan. Beliau tidak perlu mengawal, sudah dapat melihat kedudukan Farizal Malias yang sudah keluar dari garisan. Di sini tolakan dari Thiago dan Zarahan. Gol yang tidak jemu untuk dilihat berkali-kali. Cantik dari Zarahan, pemain berusia 31 tahun dari Liberia.